Nak mula simpan emas, kena cek dulu 3 benda ini. Yang pertama sekali, tuan-puan kena jelas dulu tentang asas simpanan emas. Emas ini bukan untuk jangka masa pendek, tapi simpanan jangka masa panjang, sekurang-kurangnya 2 tahun dan ke atas. Kalau nak betul-betul faham, saya cadangkan baca buku mentor saya, iaitu Tuan Zulkifli Syafiee, penulis buku Wang Emas. Daripada situ, tuan-puan akan nampak betapa kuatnya peranan emas dalam kewangan kita. Yang kedua, kena ada matlamat. Contohnya, macam saya sendiri, saya simpan untuk dana perkahwinan, dana persaraan, dana umrah, dana haji dan dana pendidikan untuk masa depan. Bila kita ada matlamat yang jelas, kita akan lebih konsisten menabung. Percayalah, gerai emas itu akan cepat bertambah sebab kita tahu kenapa kita simpan. Yang ketiga, kena tetapkan bajet bulanan. Tak perlu banyak pun. Dekat Public Gold, kita ada akaun emas Jeb yang membenarkan kita mula senda RM RM100 sahaja. Macam pakar kewangan kata, simpan sekurang-kurangnya 10% daripada gaji bulanan kita. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit asbab kita konsisten. Jadi kalau tuan-puan dah jelas dan bersedia untuk mula simpan emas pertama dengan cara yang betul, boleh terus klik link di bawah ataupun rujuk pin video saya di profil. InsyaAllah saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.